turun minyak esok. Mengapa tak jadi? Mengapa tak jadi? Kita tak perintah. Saya tidak jadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? Naik minyak mendadak, inflasi tak akan naik. Itu teori ekonomi. Siapa yang ajar begitu? Ini hari kita menang. Tengok saya betul. Nama saya Nur Ibrahim. Tengok betul. Saya kata ini hari menang. Esok akad sumpah. Kasih saya 24 jam. Saya turun harga minyak seluruh negara. Janji. Kita masuk pilihan raya. Kita menang ini hari. Ini malam keputusan. Kasih saya 24 jam. Harga minyak 1 Malaysia turun. Pertama saya buat minyak turun. Kedua saya buat, jadi kita bincang. You mau cakap banyak, you jadi berantem. Dream kita, impian kita. Apa dia? Naik, menang Putrajaya hari ini. Esok akad sumpah. 24 jam harga minyak turun 10 kali. Kita tidak akan bebankan rakyat. Saya ulang. Ditakdirkan kita perintah dalam sedikit masa lagi. Hari ini kita ambil alih kuasa. Besok harga minyak turun. Minyak saya. Hari ini menang, akad sumpah, esok umum harga minyak turun seluruh. Siapa mana-mana pengadainya minyak, kedai minyak yang tak turun, menjaga. Ini pemerintah baru ni, bukan UMNO boleh bayar. Ini hari menang. Esok harga minyak turun. Lepas akad sumpah, saya bagi tahu, insya-Allah dalam tempoh 24 jam kita umum harga minyak turun seluruhnya. Saya ulang. Hari ini kalau pilihan raya kita menang, pukul 11 malam sah. Bagi saya 24 jam. Bukan 20 hari. Bukan 2 minggu. 24 jam. Saya umum harga minyak turun. Kalau kesempatan Pakatan Rakyat memerintah hari ini, esok insya-Allah minyak tetap turun. Saya ulang. Saksi Tok Guru dengan Aziz, saya ulang. Doa saudara. Menang kita dalam pilihan raya akan datang. Saya ulang, insya-Allah menang hari ini bagi saya 24 jam. Tak payah bagi seminggu. Tak payah 3 hari. 1 hari. Hari ini menang, esok saya umum turun harga minyak.